Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia, PGIRM. Untuk elakkan salah faham, penjelasan ini dibuat. Beberapa komen menyatakan seolah-olah tuntutan pengeluaran KWSP ini berpunca daripada sikap pencarum yang tidak matang ataupun tidak mahu menabung. Ada tanggapan bahawa pencarum sepatutnya hanya menunggu umur persaraan tanpa mengambil kira tekanan hidup semasa. Hakikatnya, isu yang dibangkitkan bukan galakan berbelanja atau menghabiskan simpanan KWSP dan bukan juga menyalahkan sistem simpanan persaraan. Sebaliknya, ia menyentuh realiti sebahagian pencarum yang kini tertekan akibat kosar hidup, hutang berfaedah tinggi dan ketiadaan bantuan mencukupi. PGIRM tidak menuntut pengeluaran besar-besaran, tetapi pengeluaran akaun satu secara bersasar, sementara dan terkawal supaya pencarum tidak terus terjerumus ke pinjaman berisiko. Matlamatnya ialah memastikan simpanan hari tua terus dilindungi sambil membantu pencarum bertahan pada masa kini. Perbincangan ini bukan soal menyalahkan pencarum atau menolak simpanan persaraan, tetapi mencari jalan seimbang supaya pencarum terdesak tidak terus terperangkap dalam hutang berisiko. Sekian, terima kasih. Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM.